kan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi ayam berlambak. Aku tengok ayam dia besar-besar, macam ayam kedai mak-mak. Oi, berlambak betul ayam dia. Oh. Betul-betul kau ah. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi ayam berlambak. Aku tengok ayam dia besar-besar, macam ayam kedai mak-mak. Oi, berlambak betul ayam dia. Meriah jugalah nasi ayam dia ni. Cuma ayam dia ni tak ada tomato lah. Dia tomato lagi sedap. Tapi sambal dia ni memang betul-betul kau. Sos dia ni kan. Sos dia ni bukan sos biasa tau. Dia macam ala-ala sambal sikit. Okay, kita tunggu. Jom tengok aku makan. Let's go. Okay, bismillah. Kita makan sekarang. Hui, kau tengok ni sambal dia. Bukan sos biasa, memang sambal betul lah. Ni ayam ni. Betul besar kan. Ini bau betul ayam. Wow. Kan? Kalau makan, harga dia pun kalau mahal pun sedap. Memang puas hati. Okay, kita rasa tu. Bismillah. Betul-betul kau lah. Sambal tu tak cukup, itu tambah lagi sambal. Ni ayam Ini betul-betul sedap pun. First time aku makan nasi ayam. Dia punya sos ni macam sambal loh. Ni bukan nasi tomato kan. Ni nasi ayam ni Ni sayur sikit. Aku cerita dengan korang, nasi ayam ni nak tahu sedap tak sedap daripada sambal dia lah. Yang sos ni kan. Lepas tu kicap dia tu. Kalau kicap dia basih sangat, wish, siapa boleh telan kan. Ni bismillah. Ni ni sikit. Sikit dia ni. Ini dinamakan enak. Memang enak benda ni. Ni ya. Siri aku cakap memang puas hati. Kau tengok ayam dia. Memang betul-betul sedap ya.
Kalau makan benda pedas ni, oh, memang berpeluh ni. Oh, dah habis nasi ni kan. Dengan ayam pula, betul-betul besar lah ayam dia. Serius. Nah. Oh. Apa ni ayam ni? Ayam dia betul-betul lembut. Ni kita ambil dengan sos ni sikit. Ni. Geng, itu saja video aku untuk hari ni. Oi, aku pada kenyang lah ni. Oh, betul-betul tak larat lah ni. Oi, ayam tu bapak besar. Kalau kau suka video ni, kau jangan lupa like, follow and share. Cuba kau komen nak aku buat mukbang apa lagi lepas ni. Okay? Kita jumpa di next video. Thank you sebab support aku. Okay? Bye.